Hari ni kita nak buat biskut yang berasal dari New Zealand, Pecan Afghan Cookies. Mula-mula sekali, bakar kacang pecan pada suhu 130 darjah Celsius selama 10 minit. Lepas tu ramas kasar 2 cawan cornflakes kat dalam mangkuk. Untuk buat biskut dia, kita lembutkan dulu butter sejuk dengan spatula. Kemudian kita masukkan gula perang dan juga esen vanila. Kacau semua bahan hingga rata. Lepas tu masukkan tepung gandum, tepung jagung, baking soda dan serbuk koko. Ayak ke semua bahan-bahan ni terus ke dalam adunan. Gaul rata ke semua bahan. Lepas tu masukkan cornflakes yang kita dah ramas tadi dan gaul sampai sepati. Next, ambil satu sudu kecil adunan, bulat-bulatkan dan tekan sikit adunan. Lepas tu susun adunan biskut tadi ke atas loyang. Bakar adunan biskut pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Sementara nak tunggu biskut sejuk, kita cairkan coklat dulu. Sediakan satu periuk yang berisi air panas. Kemudian letakkan satu mangkuk yang berisi coklat di atas. Kacau-kacau coklat sampai coklat cair. Lepas tu, paipkan coklat cair tadi ke atas biskut dan letakkan satu kacang pecan ke atas coklat. Simpan biskut kat dalam peti ais selama 5 minit untuk keraskan coklat. Pecan Afghan Cookies dah siap. Korang wajib buat resepi ni sebab gabungan pecan, coklat dan cornflakes dalam biskut ni memang betul-betul sedap. Selamat mencuba!